Faham? Ni kerana piti, kerana tu takut nak menjalankan perkara yang benar, kerana duit. Lah, siapa yang beri rezeki? Nah, kita sekarang sembah Allah 5 waktu sehari semalam. Kita takut kita boleh makan minggu akan datang. No, tak cia no, sembah batu. No, batu kek tu. Tengok batu kek. Sembah benda. Temaga. Depan tengok, ni gombok batu kek. Benda panggil patung apa? Hayoping. Ha? Patung dia tu bang? Tak tahu nama. Ada kan batu kek baru ni? Dah ingat nama kita pun tak peringat. Nampak? Orang Hindu sembah batu kan? Kenyang-kenyang belaka Hindu. Padahal sembah batu. Pasal yang beri makan bukan batu tu, Allah Ta'ala kan? Ke batu tu beri makan ke dia? Puak-puak air nasi. Hak semua berada. Siapa beri makan? Patung Ramayana, patung Ganesh. Kan? Allah Ta'ala yang beri makan ke dia. Sami delu perut sampai macam jadi macam labu air. Gemuk makan semua. Siapa beri makan? Allah Ta'ala beri ke dia. Jadi sembah Allah ke sembah batu? Sembah batu. Faham ni? Dah kita sembah dia. Sembah Allah Ta'ala. Katakan Tuhan tak beri makan. Hak sembah batu dia beri makan. Nampak tak? Ha, gitu badan dah. Mana dah imbang lah. Ada rezeki, boleh kita. Tak ada rezeki, hak dalam mulut jatuh. Nampak? Jadi makanan dalam mulut jatuh. Ha, dah? Apa dah jilat mula? Putih lah. Tak, makna tak ada rezeki tu. Hak dalam mulut dah. Ni hak tadi dalam rumah orang. Nak pisah dia boleh kita tewah ratu. Lobby orang ni, lobby orang tu. Tak. Allah belaka. Kita sabab dan musabab sahaja. Nah, carilah rezeki. Punca daripada Allah. Maknanya dalam bab ni, pada amalan kita, kita keluar daripada surau kayak gini, nak balik ke rumah masing-masing, start pada malam ni, orang tak boleh hukum aku masalah rezeki, Allah Ta'ala belaka. Bila aku nak buat perkara agama, maka jangan hukum bab rezeki. Mu yang nak hukum aku pun, Allah beri rezeki. Nah, semuanya bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah menjadi tumpuan. Tumpuan apa? Termasuk untuk mendapatkan rezeki masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada seekor habuk pun binatang yang merangkak di atas bumi. Oh, banyak kalau binatang. Semua jenis binatang. Nah, kalau tengok dalam Animal Planet macam-macam. Nah, semua binatang tu, hak dalam batu, dalam kayu, dalam tanah, dalam lubang, celah lubang, atas pokok, bawah pokok, tengah pokok, birai pokok. Nah, kaki 4, kaki 8, kaki 7, kaki 9. Semua tu illa 'ala Allahi rizquha. Quran kata. Bukan Harian Metro kata. Faham? Semua tu Allah yang beri rezeki. Ha, dah? Nak bimbang dia lagi. Buatlah perintah Allah. Nah. Kalau orang kaya, jangan kita deki. Tuhan beri ke dia dulu. Dah kita buat ni tak kaya lagi. Tak sampai masa lagi. Kalau Tuhan kehendak, kaya lagi. Ha, itu masalah. Ha, ni cara orang beramal. Hidup mengapa saja. Wujud kidang bakok. Mukhalafatuhu lil hawadi qiyamu binafsih. Wahdaniyah kudai rodak. Sampai berkembur dia apa. Berak orang sebelah rumah beli tirai batu baru. Oh, deki lu. Natang ni biar baru pula. Dah, mau belajar ada. Dah ada teki ya kau orang. Dah dia senang. Kita susah. Pakai Honda Kak je. Dia Honda Ekok. Nah, 2.0. Kita 7.0 je. Nah, kau teki bagian dia. Teki benda. Lain dah dia ambil saka kita. Baru kita marah. Nah, tu orang ngaji. Baru orang belajar. Dah kita senang pula Tuhan beri. Jangan sombong dengan orang miskin. Pasal apa? Allah beri kepada aku bukan kena bijak aku. Bukan hebat tok nenek aku. Allah murah beri kita lebih. Orang lain Allah beri miskin. Dah, tak lebih dia. Itu baru mengaji. Ni hafal saja. Nawak dia hafal saja. Ingat tu. Allah yang menentukan rezeki kita. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, engkau sajalah kalau mu nak beri kepada aku, tak ada orang dalam dunia ini yang boleh halang. Ketua kampung, siapa saja, PBB, Josbu,
Putin tak boleh halang kalau mu nak beri kepada aku. Betul tak? Dan kalau kau tak mau beri kepada kami, tidak ada suatu orang yang boleh dapat memberi kepada kami. Tu akidah kita. Comel tu buat balik stokor. Dan ihya artinya yang menghidupkan. Allah ni yang menghidupkan. Tidak ada selain daripada Allah boleh menghidupkan. Sebab tu kita kata la ilaha ni tiada Tuhan. Tuhan mana tak ada? Tuhan mana tak ada? Tuhan yang ada segala sifat kamalat. Hak tu tak ada. Yang kita kata tak ada tu tiada Tuhan. Tuhan mana tiada? Tuhan yang boleh menghidup, mematikan, memberi rezeki, memberi kesenangan, menjamin masa depan kita. Melainkan Allah seorang saja. Adapun Tuhan hak tak boleh buat benda. Tuhan kerah macam semi. Hak tu berlambak-lambak. Nampak? Tuhan bodoh tu. Tak ayah napi, tak apa. Hak tu bukan Tuhan, tu semi. Tuhan yang seperti Allah tak ada. Ataupun ada lagi lain daripada Allah, ada sifat uluhiyah. Di antara sifat uluhiyah ni, ihya, menghidupkan orang, menyelamatkan nyawa. Sebab itulah kalau doktor bagi kata doktor, ayah kita pun sehat apa semua, jangan kata doktor telah menyelamatkan nyawa ayah saya. Nawak atas darah kering. Orang kata gini, terima kasih kepada doktor kerana berusaha menyembuhkan, untuk menyembuhkan. Berusaha saja. Yang menyembuh Allah Ta'ala. Jangan kata terima kasih kepada doktor kerana telah menyembuhkan. Jangan. Yang menyembuh Allah, yang menghidup Allah, yang memati Allah. Doktor ikhtiar saja. Berusaha untuk menyelamatkan ayah saya. Terima kasihlah. Baru tu. Sebab tu penting belajar ilmu akidah ni. Supaya kita jadi comel. Luar comel belakang dah. Ni jubah serbang dalam tu. Takut bahan dia anak-anak. Orang tak nampak. Dada butuh rumah. Dada butuh yang anak-anak ni makan kau dalam. Anak-anak dia makan tayi tiang buah itu, dia tak gila wall tahun ke itu. Dia main kau senyap ni. Kalau dia bawa kayu dia makan depan mata kita, memang kita sembuh dia. Dah nak biok. Gitu juga nyakit dalam. Sebab itulah kalau kita ni dekat dengan tempat belajar apa semua, marilah belajar. Bukan hanya saya lah, mana-mana pilih. Pilihlah belajar, pergi belajarlah. Tak rugi pun. Pasal apa? Pasal hak dunia kita belajar dah. Haji kita sekolah hak. Darjah 1 masuk. Siapa darjah? 6. Lepas tu sekolah lagi siapa darjah? Darjah 5, tingkatan 5. Lagi? Ada Ini kau. Mana darjah 6 dengan tingkatan 5? 11 tahun. Kita belajar ilmu dunia. Ilmu bahasa Malaysia, ilmu matematik, ilmu sains, ilmu fizik, ilmu kimia, lukisan, pendidikan jasmani, kemarian hidup. Banyak lagi lah kalau nak bilang. 11 tahun. Kita belajar dah. Maka kita belajarlah ilmu akhirat ni. Nampak? Ilmu dunia pun kita kena belajar kerana kita nak hidup dalam dunia. Mesti kena ada ilmu dunia dah. Tapi kita ingat, hidup kita di alam akhirat lebih lama. Maka sepatut ilmu akhirat lebih lama daripada 11 tahun. Itu maksud dia. Biar banyak sikit. Ni dekat rumah dah mari. Kalau jom heboh tu habis lagi. Teruk gigak bola rajuk. Kalau heboh orang punya pasal.